Pernah tak kita rasa berada di tengah-tengah orang ramai, tapi hati rasa kosong dan sepi? Rasa macam kita tak dialu-alukan, rasa macam kita ni asing? Itulah realiti yang dilalui oleh seekor monyet kecil bernama Punchkun atau Panchi. Baru-baru ini tular satu video dari Zoo Bandar Ichikawa, Jepun yang meruntun jiwa. Dalam video itu, kelihatan seekor anak monyet kecil sedang berlari-lari cuba mendekati kawanan monyet yang lain. Tapi, setiap kali dia cuba menyapa, dia ditolak, dihalau. Ada yang menyeringai marah, ada yang buat tak endah. Bila dia ketakutan dan kesunyian, Punchkun tak lari pada ibunya. Dia lari memeluk erat satu-satunya keluarga. Yang dia ada, sebuah patung mainan plushi, berbentuk orangutan. Ia bukan sekadar patung. Bagi Punchkun, itulah dunianya. Apa sebenarnya Japanese macaque? Punchkun adalah dari spesies Japanese macaque, Macaca fuscata, atau lebih dikenali sebagai monyet salji, snow monkey. Ini adalah spesies yang sangat unik dan istimewa. Mereka adalah primat yang hidup di kawasan paling utara di dunia. Fizikal mereka tahan lasak, berbulu tebal untuk menahan musim sejuk beku di Jepun, dan wajah mereka yang kemerahan itu sangat ikonik. Kita sering tengok gambar mereka berendam dalam kolam air panas, onsen, di Nagano, kan? Itulah spesies ini. Tapi di sebalik kecomelan berendam air panas tu, masyarakat monyet ini ada sistem sosial yang sangat ketat dan kadangkala kejam. Hukuman sosial di bukan aja berada di dunia manusia sahaja. Ramai ingat haiwan hidup bebas tanpa diskriminasi. Salah. Dalam dunia Japanese macaque, hierarki adalah segala-galanya. Punchkun dilahirkan pada Julai 2025, tetapi dia diabaikan ibunya sejak lahir. Penjaga zoo terpaksa membesarkannya, hand raised. Kerana dia membesar di tangan manusia, Punchkun tercicir dari segi skill sosial monyet. Dia tak tahu bahasa tubuh yang betul. Dia tak tahu cara menyapa ketua kumpulan. Dalam dunia haiwan sosial, sesiapa yang berbeza akan disisihkan. Fenomena ostracization atau pemulauan ini adalah mekanisme. Pertahanan semula jadi kumpulan untuk mengelak penyakit atau ancaman luar. Tapi bagi Punchkun, ia bermakna satu hukuman penjara sunyi di tengah-tengah keramaian. Patung orangutan itu diberi oleh penjaga zoo sebagai pengganti ibu supaya dia ada tempat, bergantung secara psikologi. Sebab itu dia tak boleh lepaskan patung tu. Fenomena lautan manusia di Zoo Ichikawa. Kisah sedih. Punchkun yang berlari memeluk patungnya bila dibuli telah menyentuh hati jutaan manusia. Tiba-tiba Zoo Ichikawa dibanjiri pengunjung. Ramai warga Jepun dari kanak-kanak sekolah hinggalah warga emas datang berpusu-pusu semata-mata nak tengok depan mata si kecil ni. Ada yang datang bawa lensa kamera panjang, ada yang datang bawa doa dan harapan. Kenapa fenomena ini berlaku? Kerana manusia ini merasa terkait dengan kesunyian. Di Jepun, di mana masalah kesunyian, kodokushi, adalah isu serius. Melihat Punchkun berjuang sendirian dengan patung, lusuhnya membuatkan ramai manusia melihat refleksi diri mereka sendiri. Mereka datang bukan untuk tengok sarkas, tapi untuk beri sokongan moral, walaupun Punchkun tak faham pun kehadiran mereka. Ia satu manifestasi empati manusia yang luar biasa. Tapi, setiap cerita duka perlukan penamat yang manis, bukan? Laporan terkini dari penjaga zoo membawa khabar gembira. Selepas berbulan-bulan mencuba, Punchkun perlahan-lahan mula diterima. Dia tidak lagi keseorangan sepanjang masa. Ada beberapa ekor monyet muda yang mula berani mendekatinya. Mereka mula bermain kejar-kejar. Malah ada momen di mana Punchkun meletakkan patung kesayangannya di tepi. Sekejap untuk melompat bermain dengan kawan baru sebelum kembali memeluknya bila penat. Ini tanda dia mula membina keyakinan. Patung itu masih ada sebagai zon selesa. Tapi dia kini sedang belajar bahawa dunia sebenar di luar sana mungkin tak sekejam yang dia sangka. Kisah Punchkun mengajar kita satu perkara. Tak kiralah manusia atau haiwan, semua makhluk bernyawa memerlukan rasa kepunyaan, sense of belonging. Dan kadangkala untuk terus hidup, kita cuma perlukan satu perkara mudah, penerimaan orang lain pada kita seadanya.